Assalamualaikum guys. So hari ni dah pagi pagi di Cameron Highland. Kabus tebal macam semalam tebal macam semalam. Malam kita dah rekod pada 7 malam. So pagi ni 7, hampir 7:30 pagi lah. So kabus tebal sejuk. So kita nak pergi breakfast kejap lagi. So ini pemandangan daripada paginya di atas hotel, dekat bilik dia, Hotel Copthorne. Nice view guys, nice view, sejuk guys. Let's go. Kita nak pergi sarapan. Kita nak pergi mana belum? Kita nak pergi Motor Strawberry dekat makan. Kita pergi sarapan dulu lah. Kita nak pergi sarapan. Let's go. Guys, kita nak pergi sarapan dulu Kalau dekat Copthorne ni, sarapan dekat bahagian bawah sekali. So dekat coffee shop tepi ni lah. So kita nak pergi sarapan dulu. Okay guys, kita dah masuk di tempat sarapan dia dekat coffee shop tadi. So kita nak cari tempat lah. Cari tempat guys. Oh dah hampir penuh. Kita duduk dekat luar. Ambil tu, ujung tu yang ada kain tu. Elok tak? Kita tengok. Ujung tu. Tak, ni tak habis situ ke? Situ kosong tu? Ya, jalan. Jom. Jom masuk ke papa gitu. Jom. Ambil depan dia. Okey. Sekejap, ambil yang 5. Okey, jom. Okey, ambil. Okey. Abang nak makan apa? Tanya makan apa? Jom. Okey, jom kita. Okey, pergi dulu. Jom, come. Pergi dulu. Papa duduk sini. Papa tunggu. Okey, go. Papa jaga problem dengan apa? Ya. Okay guys, kita nak pergi makan dulu. Let's go. Okay, tempat ni baru buka Baru buka sebab depan dah penuh. So staff dia dah buka lah. So kita dapat tempat yang baru sikit dalam, nice. So kita nak pergi tengok tempat sarapan dia. Nak tengok menu dia guys. Kita tengok menu dia apa guys. Jagung ni ada berbola. Pancake. Ada pancake nasi lemak. Ada buah-buahan ni. Tepi. Tu apa tu? Ada Coco Crunch. Nanti kita ambil Coco Crunch. Ya. Jom. Ambil pinggan je. Ayam. So kita tengok set belah sana juga.
roti bakar guys. Roti bakar. Ni kuih. Oh, ada roti. So luar ni kita ada apa ni? Oh, ada sup. Ada sup. Oh, ni apa ni? Omelette Omelette. Omelette. Dia nak buat roti. Dan ini apa guys? Ini macam roti canai. Roti canai. Oh bukan, dia telur separuh masak. Ada mi sup. Okay guys, kita nak pergi ambil makanan lah. Coco Crush. Ana makan Coco Crush. Jadi kita nak pergi makan juga. Let's go. Kita di tempat meja baru. Belum. Ni Papa dah ni. Belum ambil pancake. Nah, bukan pakai Papa ni. Ada sudu dah. Ada makan apa? Coco Crush. Nak Abang makan Coco Crush Star. Nanas. Kakak ngapus sekali. Nama Star yang color yellow. Pakai macam Ariana makan apa? makan pancake. Pancake. Papa makan apa? Papa makan, nanti Papa ambil. Nasi. Ariana tu abang. Gelap. Nak campur peanut butter. Tenang. Kalau Fatih aja dah. Ini Kak Ngah makan je. Okay, kita nak makan dulu. Oh, Ariana punya dah habis dengan balong. Balong dah habis. Ana makan Coco Crush. Okay, Mama pun makan sama. Nanti kita nak ambil lagi lah. Kita nak makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita dah hampir nak habis makan dekat cafe Copton So orang pun dah semakin ramai. Papa. Ya. Abang tak cakap like and subscribe. Cuba cakap. Please like and subscribe and comment and share and please do all. Okay. Ramai guys orang kat sini. So kita nak relax-relax je sebab dia sampai 10.30. So kita nak makan lagi lah. Okay guys. Okay guys, kita dah makan dan kita nak gerak lah keluar daripada kafe ni. Masih ramai lagi guys orang yang duduk makan kat sini ya. Alhamdulillah. Ada robot. Ada robot miau. So kita nak ke depan, nak pergi tengok suasana pagi. Wah, ada kafe depan tu. Lagi tak kurang dah. Jalan kaki? Jom. Tengok kereta dah. Oh, maksudnya depan ni kafe lain Kafe lain.
Oh. Ni breakfast set. Okey, Ayana suka tak? Suka apa? Ada tempat snooker. Tempat snooker dengan tempat mesin urut. Oh, ada game sikit kat tepi tu. Jadi kita nak keluar, kita nak ke ruangan pick up So depan ni dia macam ada fountain sikit. Sebelum ni kita pernah ambil gambar suhu. So kalau nampak kat depan ni kabus tebal. So sekarang ni dah berapa darjah Celsius Okey, berapa? 16, 17 darjah Celsius. Sejuk. Okay, sekarang ni di hadapan Copthorne So kabus tebal. Oh, tak hujan lah. So kita nak ke tempat lain guys lepas ni. Let's go. Okay guys, kita nak okay, good job. Boleh ada. Okay guys, kita nak brisk walk sekejap dekat depan Copthorne ni. Oh, serius, sejuk. Sini baru lepas hujan So kabus tebal. Sejuk guys. 17 darjah Celsius. Belum ada strawberry. Strawberry besar. Hati-hati. Sejuk. Sticky slime. Okay, slow-slow. Jom. Kita nak pergi taman. Sejuk guys. Anak bucuk. Sejuk. Kesejukan. Kesejukan guys. Kabus tebal. Anda suka tak? Kalau nak tambah 2, RM20. Ya. Abang Long suka tak? Kita nak pergi mana ni guys? Tak hujan pun kan? Hujan tu. Tak. Mungkin pokok tadi bekas-bekas air. So angin tiup dia air jatuh lah. Kita tengok dekat indoor tu sekejap tau. Betul lah sebelum ni bapa dah dengar. Dah kecil ni. Budak kecil ni. Terbang lah dong. So kita brisk walk
dekat depan Copthorne ni nak pergi ke bawah. Sekarang ni jam menunjukkan pada pukul 9 pagi. Kita baru lepas breakfast tadi. So kita dah kenyang, dah makan macam-macam. Macam-macam nyam. Haha. Ya, elakkan duduk bawah pokok. Sebab pokok ada air. Go dong. Go. Dalam ni far belum. Ha. Oh my god. Oh my god. Apa pula belum? Mana pucuk? Kejap pakai, kejap buka. Budak bucuk ni. Budak bucuk sejuk ni. Apalah. Apa kan nak sejuk ke? Kaki rasan. Patih. Murah. Ha? Patut balik? Okay. Yang makan Thailand daripada sejuk. Sejuk guys. Apa itu? Apa itu? So ni coffee shop yang kita makan tadi tingkat 1. Sejuk. Belum pakai baju Roblox. Kabus tebal dan sejuk. Sejuk guys. Sejuk. Abang dah sejuk. Serius. Dia punya angin dia dengan sejuk dia. Subhanallah. Okay, kita nak naik balik. Kita just simple brisk walk saja. Sebab lepas ni kita nak keluar naik kereta ke tempat lain. Sejuk guys. Ni kalau pergi ke luar negara ni memang kena pakai baju sejuk guys. Cing. Sejuk. Ya. Okay, kita nak masuk balik. Let's go. Okay guys, kita dah keluar daripada bilik. So kita nak ke lobby balik. Kita nak check out guys. Let's go.
Tempat check out tu sebelah tu je. Let's go. Go. Jom. Selamat datang ke Cactus Point. Cactus Point. Belum cakap selamat datang ke Cactus Point. Guys, kita berada di Cactus Point. So sebelum ni kita pernah singgah. Semalam tu kan? Sebelum ni kita pernah singgah. Satu 2 tahun lepas kot. Anglonia. Lepas ni abang tahu banyak pokok. Camellia. Hibiscus. Hibiscus. Bunga bunga raya tu. Ya, bunga raya. Oh my god. Besarnya belum. Besarnya, panjangnya. Dia macam amber spine. Tapi lain. Belum dah suka kaktus. Dia Besar belum. dia patut dia duri. Dia duri. Ni dia. Wow, ni apa? Ya. Tajam sikit. Okey, papa suka yang ada buah belum? Ni dah buah dia. Ni papa kecil-kecil Belum, ni baby punya. Mana baby? Oh, baby. Oh, wow. Tajam sikit lah. Oh my god, ni dah besar. Papa. Look at this. Dia macam cactus coral. Ni cactus coral. Au. Cactus coral. Jom. Oh my god, ni lah cactus panjang tu. Panjang yang kita tengok dekat jalan tu. Au. Besar-besar pokok cactus dia. Dia macam nampak strawberry. Dia pada tanam pokok strawberry juga. Jom. Harga dia 388. Wow, what is this? Itu pokok apa bang? Dia macam tajam lah. Nama dia bunga kertas. Tak lah, lain. Belakang ni lah strawberry. Belakang ni lah strawberry. Ya. Abang ni ingat tak? Dia ada bagi oksigen. Hari tu abang Long pernah datang. Wow, tengok ni. Harga dia Ni tu ni. RM88. Mahal. Ni dia bunga kaktus. Mahal ke? Mahal lah ada. Mahal. Cantik abang ni. Cantik ni dia. Kecil. Kecil ni lah. Ni. Oh, bagai. Weh. Kat tengah. Ni macam aloe vera. Macam cactus aloe vera. Abang Long, mana pokok cactus yang abang Long jumpa dekat rumah semua tu? Ambil gambar ni. Oh, bunga. Well, ni merahnya. Abang Long cuba cek pokok cactus yang abang Long nak nampak kat rumah tu. Oh my god. Look at that. Sayang. RM20 je. Nampak apa ni? Ni cactus. Apa dia tu? Kita beli tahun lepas. Nama dia bamboo cactus. Bamboo cactus. Ni papa. Kecil ni je papa. Bamboo cactus nama dia. Bamboo cactus. Cuba tengok berapa ringgit. Ni lah kita beli tu papa. Yang Mama, macam Mama, ni lah yang kita beli tu. yang abang Long beli Mickey Mouse tu. Kita beli ni. Kita beli ni dengan ni. Kita beli ni. Dengan apa tau kita beli? Dari satu. Lepas tu panjang punya. Panjang macam tu ke? Macam tu panjang tu. Macam tu. Ni macam ada bulu-bulu. Lah sini. Jom kita tengok. Cactus.
Mana hujan? Ada tulisan. Ada tulisan. Ni lah tulisan tu. Dia tulis. Tulisan. Orang tulis. Orang tulis. Ada orang tulis. Dia pakai kuku ni. Dia pakai kuku. Taklah. Kan ada ni pin. Ada pin. Betul, nama dia Rakesh. So Rakesh yang tulis. RM20. 4 spot RM20. Belum. RM5 je. Papa tu ni. Spikes. Papa look at this, Papa. Bola-bola. Harga dia RM5 je belum. Kecil ni je. RM7 apa tu? RM7 je. Dia boleh bayar Papa. Ni pun RM7. Ya, kalau rumah kita besar belum Papa dah beli. Wow, Papa. Dia macam carrot. Dia macam pokok apa ni nama dia pokok? Apa? Fruit ni. Ya, Papa lupa dah. Saya apa nama pokok dia saya? Lupa dah. Bonsai. 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 Yang dekat sekolah Balong tu. What the? Sini. Apa belum ni? Apa tu? Bonsai. 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 Ada. Wah, dia kita bilang ni. Macam wait, belakang tu ada sunflower. Bunga matahari. Ya, anak kata bunga matahari sangat cantik. Aloe vera, kan? Nanas. Nanas. Apa ni belum? Ni aloe vera betul. Yang nanas yang ni. Ni nanas aloe vera betul lah belum cakap. Bambu. Lawa bambu. Pokok cili. Cili mana? Ni? Cili. Pokok cili. Pokok cili. Ni cili. Dah ada banyak So dekat sini bukan sahaja jual pokok cactus. So pokok lain pun ada. Bunga matahari Ana. Dia sangat cantik. Dekat situ ada lebah. RM12. Dia lebah tu pergi mana-mana. Sebab dia nak ambil madu. Jom. Jangan sana. Sebab nanti dia ada pokok koci. Belum kami ya? Cuba tengok tu. Ni. Okey, cuba baca tu. Dia tulis apa? Tu yang depan ni. Ni. Pokok apa? Christmas tree. Ni pokok Christmas. Christmas tree. Ini namanya periuk kera. Kalau kiwi. Kalau lili. Violet. Yang abang jumpa pokok lili tu. Cactus. Apa ni? Cuba baca ni ah. What? Rostipium. Rostipium. Wow.
Yana beli. Beli untuk kakak. Papa. Cactus. Lawa lah belum. Yang mana halal di Malaysia? Cuba cari cactus yang fish magnet. Ada tak? Ni lah fish. Come here. Oh, fish magnet kat sana. Tapi dah ada. Anak-anak dah fish magnet sana. Daisy. Daisy. Dia macam sunflower tapi lain lah. Tu cuba tengok depan apa? Mana? Yang colour yellow tu. Pokok yellow tu ni. Marigold. Lagi depan lagi. Oh, tu marigold. Chrysanthemum. Inilah pokok yang kita minum air teh tu. Chrysanthemum. Kita boleh je nak buat dengan air. Nanti kita boleh beli, kita boleh buat air minum. Sedap bau. Belum dah jumpa dah pokok teh. Baby thirst. Papa baby thirst. Betul. Apa nama dia? Baby? Thirst. Nama dia Baby Tears Wandering. Maksudnya baby nangis. Weh. Kalau abang pegang dia. Nanti dia nangis. Salvia merah. Wow. Senikyo. Dia bulat-bulat. Senikyo. Lavender. Lavender. Inilah yang kita pernah tengok lavender garden tu. Tu yang Papa beli air sabut apa? Yang Sabun yang lavender. sabun. Lavender ni lah. Sabun lavender. Ada ke bau? Bau dia memang tak ada lah. Apa golden grass? Golden grass. Nama dia rumput emas. Golden grass. Bek. Ada mushroom. Mushroom corner. Tahu tak mushroom? Mushroom mushroom. Ni baru mushroom betul-betul ni. Ada mushroom. Ada strawberry. Strawberry. Belum tak nak tengok mushroom lagi. Kedai mushroom. Betul nama dia Ganoderma. Belum. Atas ni jangan tengok belum. Macam kurang. Dia macam coral. Ni apa tu? Itu yang kering punya. Kering. Dia boleh makan. Jangan tengok sini belum. Dia sama. Cuma nama dia Ganoderma lucidum. Lucidum. Ya belum? Dia macam shell. Macam shell. Okay, let's go. Adik. Mama kata okey, baru potong. Jalan dulu. Sini, jalan dulu. Banyak lagi. Jalan dulu. Adik. Ambil yang besar-besar je Jalan lagi. Besar-besar yang colour merah. Merah tu pun janganlah ambil yang terlampau merah sangat. Okey. Sini ada banyak di sana. Okey, satu-satu tengok dulu. Seorang-seorang. Okey, tengok dulu mana buahnya. Ambil buah. Kejap Okey. belum sini. Masuk ke sini. Ya. Okey, alright. Masuk. Okey, boleh. Okey, jalan dulu. Okey. Cari dulu elok-elok buah dia. Okey, jangan potong dulu saya. Mak ngasuh dia potong pula. Okey, Ana punya buah mana? Papa ambil guna phone kamu tu. Ini. Okey. Jalan dulu. Okey, sabar belum ni. Okey, Hana nak. Ana nak apa?
nak gunting pula. Okey. Itu kecil. Okey, besar. Okey, Ana pula. Okey. Kita tengah gunting strawberry. Okey, jom pusing next. Pergi sana nak minum. Okey. Okey, pergi lain sebelah sana pula. Tengok buah yang masak. Ni mama. Kejap lah. Okey. Nak gunting tak? Sini. Angkat ke sana banyak merah. Jom. Jom. Wah, besar-besar ke jom. Pergi besar-besar. Ambil buah besar-besar. Ni. Okey. Pilih yang ini. Okey. Nak gunting. Okey, sabar. Sorang-sorang. Bawa-bawa tu. Okey, Okey. buah besar sana. Buah besar, bukan buah kecil. Buah besar. Jom jalan dulu. Sekejap awak tunjuk, lepas tu Ni buah okey. awak tunjuk. Okey. Bos sini. Mana gunting lah kecil ni. Ha tu nampak tak nak pilih dalam. Okey, cepat Papa. Gunting. Abang kecil tu. This one abang. Ni. Mandai dah kecil tu. Besar ni. Bukan elok cari buah besar. Allah. Okey. Apa ni? Tiga potong tiga. Dua je. Ambil buah lain pula, kita pergi tengok. Ni tak Okey. Buat Okey, penuh-penuh. jalan pergi hujung. Mama nampak dah hujung tu. Hujung sekali. Hanan tengok bawah ni. Ini Hanan. Tu Hanan dulu. Okey. Okey. Abang Long bagi Kak Ngah pula. Sekejap. Okey. Nah, Kak Ngah pula. Kalau Hana. Okey, kita pergi next row. Hana kalau Hana tak Okey. tahu bagi belum. Ni. Kejap. Jom, let's go. Bagi belum. Okey, last. Kita pergi main-mainan pula. Lagi satu je. Okey. Lagi satu je. Okey. Sorang satu. Hana satu, Abang Long satu, Kak Ngah satu. Ni. Bagi gunting. Bagi gunting kat Ngah. Ni. Okey, Hana dulu. Hana satu. Okey, bagi Abang Long satu. Abang Long tak nak potong. Okey. Kak Ngah satu. Bagi Kak Ngah satu. Ni dek. Okey dah. Ni tu dia. Sini banyak tumbul lah. Okey. Alright, dah jom, let's go. Nak main-mainan tadi. Yeah, jom. Okay, jom, let's go. Ada one more ni. Here, one more. One more. Belakang mama tu ada lagi. Jom. Okey, dah. Bukan, buah tak masak. Tu buah tak masak. Cukup Cukup ah? Cukup kan? Jom. Jalan. Jom. Okay, jom. Gunting. Kaki depan. Let's go. Jaga-jaga. Dekat sini tadi dia tulis 19 darjah Celsius. 19 darjah Celsius dekat clock tower ni. Beli kamera macam tu satu lah. Tadi beli dekat sana. 6. Okay, kita beli kat sini kita dapat RM6.30. Dekat kedai ni. You bagi yang okey sikit lah. Memang bang. Okey sikit biji. Apa sebab nanti kita akan bagi tahu kawan-kawan lain lah. Kurang masak sikit. Tahan lah.
Tak apa, kurang masak tak apa. Tak apa, masak tak apa. Besok sampai office sudah masak. Okey. Okey. Okay, kita beli dekat Kia Farm dekat brother ni. Alright, kejap ah, mau ambil duit. Okay, kita bawa beli strawberry dekat sini. Kedai P3 Bazaar Kia Farm. Let's go. Ibu apa? Beli apa tu? Tak, nanti kita tengok. Belum apa tu belum. Nak beli ke? Belum tak buat topi ke? Spiderman. Kita sekejap, kalau sana lebih kurang. Kira satu tu RM5 lah kan? Okay. Gravy store kot. Dia macam renyai sikit. So Kia Farm ni tempat terakhir kita sebelum kita nak balik. Ada 5, ada air. So nak beli sayur kejap kat bawah ni. Kita nak pergi ke Kia Garden ya. Kia Garden ni dekat bawah daripada Kia Farm lah. Fountain. Sini best lah kalau nak ambil gambar. Sejuk. Sejuk. Lepas ni lah betul. Abang Long, dia marah sebab dia nak suruh mama dia dukung. Macam mana? Dia suruh dukung. Okay, let's go. Let's go, jom. Okay, Abang Long pergi dekat tu, dekat kipas tu. Kipas tu. Tu kipas tu. Bukan tu kipas tu yang colourful tu. Tu kipas colourful. Rumah kipas. Okay, cuba pergi.
Ha. Okey, tu kat mana tau? Dekat yang tower tu. Tu yang tower tu. Ha, ada air hati-hati. Jangan lari-lari jatuh nanti. Let's go. Yeah. Ready dah beli kan? Ada apa je nak beli ke? Okay, sebelum nak balik kita nak jalan-jalan sekejap dekat Kia Farm ni. Ha? Oh. Baik. Ibu dengan Kak Yang beli apa? Dah pergi depan lah. Saya baca itu kata ada. Oh, ada sana. Ada? Satu buah. Ni tap. Ah. Tu dua box. Ambil ujung tu. Ambil yang ujung tu ke? Tu ambil apa? Macam ni. Kau nak bagi sikit je dia orang. Ha? Jadi tak faham? Dia kau nak bagi sikit je. Nak yang macam ni, yang ni. Kan? 3.20. Ya. Ya, sejuk. Yang free strawberry ni apa tu? Free strawberry apa? Fresh strawberry bang. Oh, fresh. Oh. Ini salah tulis ya kan Okay. saya ini. Oh, okay, baik. Atas tulis saja. Ni ambil ni yang 3 ni. Ambil yang ni 5.30 bang. 5.30. Sejuk. Ini 7.30, yang ini 5.30. So how? 5.30. Ya, 3.20 5.30. 1.8 lagi. Maksudnya kalau 5 dah jam 6 ribu. Okay, kita dah tambah sikit Dah tambah sikit strawberry untuk kawan-kawan. Dan juga untuk ibu. So kita pun dah nak balik. Tapi sebelum balik kita nak pergi beli kek katanya. Tak boleh beli lagi semalam. Konten ke? Beli kek ya. Kau nak beli kek je. You kamu. Kita konten-konten ni makan. Nak mana? Adik nak apa? Strawberry. Pasal? Pasal dia Tu ada Oreo, ada biskut tu. Mana coklat ni? Tapi ni coklat ni. Ada coklat ni. Aku nak biskut ni. So dapat jugalah. Mana coklat ada mana? Orang nak cari kek ni. Ni coklat strawberry. Strawberry juga. Apa beza ni? Beza tiramisu. Oh ni tiramisu. Oh jangan. Ini coklat kan? Okey ambil coklat satu. So tu kek lah Ya. Cupcake. 2.18 Ambil 2 lah. Satu lagi Abang nak apa? Nanti kongsi-kongsi dengan Kak Ngah. Abang nak apa? Itu mangga tau. Mangga ni. Itu mangga. Kan nak strawberry. Tu strawberry. Strawberry nanti kita kongsi-kongsi. Pegang belum. Jom. Okay, let's go. Kita nak balik. Okay guys, sudah pukul
Jom, let's tu. go. Kita nak balik dah. So kita nak balik. Let's go. Let's go. Let's balik guys. Jom. Let's go. Guys, kita nak balik dah. Ada Kia Farm. Let's go. This is the end. Okay. Lalat. Let's go. Kita nak balik dah. Dah 3.40. Jom, kita nak balik. Bye guys. Bye. Okay, stay tune. Jumpa lagi di next destination. Di next. And don't like and subscribe and comment and share. Okay, let's go. What did you do that? Stay tune. Jumpa di next destination. Search with Al-Fatih Firdaus. Ya, jangan lupa subscribe Al-Fatih Firdaus. Fir. Let's go. Bye guys. Bye bye Kia Farm. Let's go. Bye. Bye guys. Kita jumpa lagi.